رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita sambung terus surah Yasin. Ayat yang ke-49 itu ulang sikit. Sudah tu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Tapi tak lengkap ya, kita kena ambil daripada ayat 48 tu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya. Apa makna dia? Dan wa yaquluna, dan berkatalah orang, siapa yang berkata? Orang-orang kafir, orang musyrik. Mereka berkata mata, Muhammad, kata dia, bila lagi? Pasal masa tu orang kafir ni, orang musyrik kafir ni, hidup dia hanya untuk dunia kan. Hidup dia hanya untuk mencari dunia, dan dia tak percaya dengan kematian, tak percaya dengan hari kiamat, tak percaya dengan hari kebangkitan. Jadi tiba-tiba Nabi cerita tentang akhirat. Dalam keadaan manusia leka dengan dunia, tiba-tiba Nabi datang bercerita tentang kematian. Macam kita lah sekarang ni, dia jumpa satu kumpulan manusia contohnya, dia seronok cerita tentang dunia, tentang bisnes, tentang nak beli kereta baru, nak buat projek ini. Seronok tengah seronok. Kita pun masuk, kita cerita tentang akhirat. Apa jadi agak-agak? Aduh, kau ni potong steam betul lah dia. Kalau nak berceramah pun nantilah dulu dia. Kat masjid lah, kat surau lah, contoh. Ya, tapi kita dalam dakwah ni kita tak digalakkan gitulah. Kita tengok orang tu tengah sonok kita terus masuk, memang dia tu lah. Ya, lebih baik kita masuk slow-slow. Masa dia tak cerita apa-apa ataupun benda cerita yang berkait. Pandai-pandailah untuk kita nak masuk line dakwah tu. Kalau dia tengah sonok tu, tapi kalau orang kafir tak apa. Ya, kalau nak tunggu orang kafir ni nak cerita selain itulah cerita akhirat. Ni orang yang kita panggil orang munafik dan sebagainya. Jadi nak cerita bab akhirat dalam keadaan mereka sonok cerita dunia, maka mereka rasa tak selesa. Jadi orang kafir musyrik Mekah gitulah. Tengah-tengah sonok macam tu, Nabi bawa cerita akhirat. Jadi mereka pun perli Nabi, ya. Perli Nabi. Baik. Dia kata apa? Wa yaquluna mata. Mereka berkata bila hadzal wa', hari kebangkitan ni yang kamu wahai Muhammad cerita tentang mati hidup balik semua ni, hari kebangkitan, kiamat dan sebagainya ni. Bila nak berlakunya hari kiamat ni? In kuntum shadiqin, kalau sekiranya kamu benar. Maknanya perli tu, ya, Muhammad. Kau cerita akhirat ni bila ni? Kami tengok biasa je, tak ada apa-apa pun. Tak berlaku apa-apa pun. Macam tu. Jadi maknanya dia macam mencabar Allah. Baik, jadi Allah turunkan ayat. Dia kata apa? Ayat yang ke-49. Ma yanzuruna illa sayhah. Tidaklah mereka itu menunggu. Tak apalah kamu kata
bila nak berlaku kiamat. Sebenarnya gini, kamu tunggulah macam mana pun sampai masa kiamat akan datang juga. Kita sama-sama menunggu. Bukan kamu je menunggu, aku pun menunggu juga. Jadi kita sama-sama menunggu. Sebab bila sampai masa datang je kiamat itu, Allah kata apa? Ma yanzuruna illa sayhah wahidah, mereka hanya bila Allah nak lakukan kiamat, hanya Allah datangkan satu suara sahaja. Kita dah tafsir kan, tadabbur ayat ni, sayhah wahidah. Benar-benar hanya sekali tepik sahaja. Mungkin bunyi peti yang kuat kan, baru ni 2 hari lepas ke? Ada peti kuat kan, kuat sungguh. Itu pun kita dah rasa lain macam dah. Ya, beranjat. Kalau tengah apa tu, tengah tidur, memang terjagalah. Kalau tengah makan, tercekik agak. Ya. Kalau orang penakut, duduk selama, dengar tak? Peti tu. Ke kamu dengar je tu ke peluk. Takut. Kau macam tu. Sayhah wahidah, hanya dengan satu suara sahaja, ta'khuduhum, akan membinasakan mereka sekaligus. Ya. Kalau ayat lain kita ulang sikit, bila berlaku kiamat, nak balik tak sempat. Ya, nak balik tak sempat. Nak bagi wasiat pun tak sempat. Apa maksud itu? Ya. Masa kita tengah duduk kat luar, tengah berkebun ke, tengah buat apalah, tiba-tiba kiamat berlaku dengan satu tempikan. Mungkin masa itu kita akan berdiri kaku, tak boleh bergerak. Masa terlampau terperanjat, terlampau dahsyat. Sampai kalau orang perempuan yang tengah mengandung pun, dia akan melahirkan anak. Gugur lah ketika itu. Ketika itu dia gugur. Punya dahsyatnya kiamat. Agak-agak kita sempat ke? Dalam hujung ayat itu Allah sebut wahum yakhisimun, dan mereka sentiasa bergaduh, tak sekepala, berkelahi. Pasal apa masa itu mereka berkelahi? Kita rasa-rasa tak sempat kot. Yang ni tak tahulah, yang muda-muda remaja ni pun rasa-rasa tak sempat kot. Wallahualam. Masa proses nak kiamat itu, dia akan datang tanda kan. Tanda-tanda awal, tanda kecil, tanda besar. Sekarang ni tanda-tanda besar tu sedang berlaku. Nak tunggu pula Nabi Isa turun ke bumi, Imam Mahdi, Dajjal muncul dan sebagainya. Mungkin yang saya tak sempat lah kot. Tapi remaja pun mungkin juga tak sempat. Besok lusa insiden motor meninggal. Semalam kan, anak muda yang meninggal, umur 21 meninggal. Insiden motor di mana? Kat apa dia? Agro dia. Meninggal. Dia kat sini semalam, 2 hari lepas meninggal juga, sakit. Muda lagi, umur 20-an. 21 ke 22 ni lah. Jadi semua kita ini sebenarnya sedang menunggu kematian, menunggu kiamat sendiri-sendiri. Kematian itu mana kiamat untuk diri sendiri. Ya. Itu hakikat adalah. Baik, bergaduh tu pasal apa? Kalau kita tengok tanda-tanda sekarang ni, tanda besar-besar pun dah banyak. Cuma ni matahari belum terbit lagi sebelah barat, tenggelam sebelah timur. Kalau sekarang ni timbul belah sana, tenggelam belah sana. Besok kiamat, matahari timbul belah sana, tenggelam belah sini. Masa itu, pintu taubat sudah tertutup. Ya. Kalau dah sekarang ini, yang maksud yakhisimun itu, manusia sentiasa bergaduh. Kalaulah sekarang ini agama Islam ada lagi tak? Quran ada lagi tak orang baca? Sekarang lah. Ada, ramai lagi orang baca Quran. Kalau tadabbur kita pun sedang berjalan sekarang. Tapi ramai tak manusia sedang bergaduh? Ya, berperang, tak berhenti-henti, makin lama makin merebak, makin lama makin merebak. Dalam keadaan
Al-Quran masih ada. Orang alim masih ada walaupun tak ramai. Yang dimaksud yakhisimun itu maksud bergaduh pasal masa nak berlaku kiamat, orang beriman yang menyebut la ilaha illallah seorang pun dah tak ada. Jadi mudah-mudahan kita doa kita supaya tak sempat berlaku kiamat. Betul tak? Kita jangan ada masa berlakunya kiamat. Pasal kalau berlaku kiamat kita ada, mana kita tidak termasuk kalangan orang yang tak beriman. Sebab seorang masa nak berlaku kiamat, seorang pun tak ada dah yang beriman. Tak ada dah orang yang menyebut nama Allah. Tak ada dah orang yang solat lagi dah pula. Jadi manusia tak ada agama masa itu. Jadi kalau kita ni tak sempat hari kiamat, syukur alhamdulillah. Ya, berarti jangan minta umur panjang-panjang sangat. Ya Allah, aku nak hidup 300 tahun sampai sempat hari kiamat. Buat apa? Maknanya kalau kita sempat hari kiamat, kita pun dari kalangan orang yang musyrik kepada Allah. Bayangkan masa itu tak ada orang yang sebut Allah, Al-Quran tak ada, dah apa semua tak ada. Manusia ikut petunjuk siapa? Semua manusia ikut nafsu. Bila ikut nafsu apa jadi? Bergaduh lah. Berkelahi, bergamuk. Jadi bunga-bunga bergaduh itu sekarang ni, bunga tu dah makin kembang kan. Makin ramai, makin hari makin ramai orang bergaduh. Makin hari makin ramai orang ulama-ulama yang telah meninggal, yang dipenjara, yang dibunuh. Ramai ya, orang alim yang dibunuh sejak ketahuannya Melaka dulu. Itu juga ulama yang dipenjara dan sebagainya. Bila orang alim tu meninggal, penggantinya tak serupa dengan yang pertama. Bila yang kedua tu meninggal pula, pengganti tak sama dengan yang kedua. Ilmu semakin lama semakin sedikit, semakin kurang difahami. Ya. Inilah sunnatullah yang dibuatkan ke atas bumi. Iaitu kita hidup kat dunia ni kena hati-hati. Ya. Nah, itu in kuntum wahum yakhisimun. Baik, ayat seterusnya ayat yang ke-50. Nah, daun ni pun dah kecut dah. Nah, ada pengajaran tak? Daun ni tersimpan minggu lepas macam ni. Minggu lepas daun ni kalau dia apa? Hijau, segar, cantik kan, menyenangkan mata. Sekarang kalau dia macam mana? Cantik ke buruk? Buruk kan? Begitulah juga kita manusia. Kita manusia gitu juga. Makin lama semakin nak geput. Dulu muda, segar. Sekarang ni tak ada yang muda. Kan? Satu hari dia akan jadi macam daun ni. Ya. Orang pun dah tak suka dah. Ya, saya lah dulu muda, handsome. Orang suka. Kan? Badan okey. Kulit tegang. Tapi sekarang ni adalah sikit-sikit lagi kot. Taklah habis semua, ada sikit-sikit lagi. Kan? Macam tu. Dan Nabi pengajaran bahawa kita semua akan kecut macam daun ni. Ini apa nak buat apa ni? Kalau dah macam ni. Apa dia? Kayu. Dayu. Apa dia? Layu anu pun tak dengar macam mana tu. Ada layu. Tak, orang buat apa ni jadinya ni? Orang akan buat apa? Buang je. Kan? Pakai. Sebab itu kita, manusia tak sama. Kalau kita tidak ada iman, tidak ada Quran, nanti Allah akan buang je. Ya, tapi kalau kita ada iman, akidah kita betul, kita berpandukan Al-Quran, hidup kita beriman kepada Allah, kita akan jadi segar semula, jauh lebih segar ketika masukkan dunia dengan izin Allah, sebab kita akan dimasukkan ke syurganya, muda remaja balik, jauh lebih kacak daripada apa yang ada dekat dunia. Itu beza dah, macam daun ni, habis-habis itulah. Tak bicara dah besok. Binatang gitu juga mati habis. Ya, melainkan binatang yang akan dihidupkan balik sebagai saksi di atas kejahatan ataupun kezaliman manusia. Jadi kita hendak tak segar balik?
Mestilah nak kan? Ke tak nak? Nah, hidup di syurga yang luasnya seluruh langit dan bumi. Ya. Baik. Kita terjemah sama-sama. Punya tu. Wa nukhafi dan nufikha, ditiupkan. Kemudian wa nukhafis suri, ada fi kan itu kan. Fi padanya sur. Apa sur? Dia tulis itu apa? Sangkakala. Baik, kalau saya tanya, faham tak sangkakala ni apa? Sangkakala ni bahasa Melayu kan? Itu dalam Quran tu sangkakala. Faham tak? Tak faham? Orang Melayu pun tak faham bahasa Melayu kan? Sangkakala. Cikgu faham tak sangkakala? Tak faham kan? Jadi senang macam ni. Kalau kita tak boleh faham sangkakala tu apa, jangan terjemah sangkakala. Habis cerita. Buat benda terjemah sangkakala pun tak faham. Ya? Yang kita faham apa? Trompet. Ubuh je trompet. Apa susah-susah? Sur ni bahasa Arab. Orang Arab yang faham Arab, dia faham lah sur ni apa? Suara. Kan? Kalau kita terjemah sangkakala, turun-temurun. Benda sangkakala tak pernah tengok. Mungkin orang dulu mungkin tahulah. Jadi buah je trompet. Cumanya bukanlah macam trompet yang ada ni. Trompet itu, dia dalam hadis disebut ya, trompet itu seluas mata memandang. Panjangnya, besarnya, wallahu a'lam. Kita boleh faham setakat itu je. Ini trompet ataupun surnai yang akan ditiup ya, ketika nak kiamat dan juga ketika dibangkitkan nanti. Berapa lama kita hari kiamat berlaku, lepas tu bumi ni tak ada, hancur. Ya, nanti lepas hilang dah, tak ada. Alam-alam ni, planet-planet semua tak ada dah. Kosong macam mana, wallahu a'lam lah. Ya, kosong semua. Jadi, kemudian tiuplah kali yang kedua untuk membangkitkan semula pertama sekali manusia lah yang telah mati. Dan hidup itu pula hidup yang jauh lebih segar dari sekarang. Kita akan tengok ayat Quran nanti, bila kita baca ayat Quran, kita tengok manusia, termasuklah kita sendiri, kita yang bangkit di akhirat, otak kita lebih cerdik, lebih tajam daripada sekarang ini. Sebab di padang mahsyar, kita takkan pelupa. Kita dulu pernah curi telur ayam sebiji. Ataupun kita pernah curi duit orang 20 sen je. Ya, 20 sen je kita curi. Kita akan ingat. Subhanallah. Tapi kat dunia kita lupa kan. Kadang-kadang Allah tu lupa. Nasi berjerang sekejap je. Dah hanuh berasap dah. Allah nasi. Sekejap dah lupa. Ni kat bumi. Selalu terlupa. Kadang-kadang kita buat orang rumah pergi shopping pun terlupa. Tinggal kat Metro Pump pun ada juga. Ya, saya pun pernah, tapi bukan rumah. Ya, anak duduk belakang, isi minyak, terus jalan, dia tak naik lagi. Sampai tengah jalan, dia telefon. Rupa-rupa dia tak ada, tinggal kat Metro Pump. Dia buang air kan. Pusing balik, sampai kata itu pun berlaku. Ya, terlupa. Tapi di akhirat kita akan ingat. Otak kita dijadikan oleh Allah sangat tajam. Mata pula clear. Jadi mata dia tak pakai dah. Pasal apa? Allah nak tajamkan mata supaya kamu lihat ini syurga, ini neraka. Supaya kamu lihat apa yang kebenaran yang aku sebut dalam Al-Quran dulu. Kamu tengok sekarang ni. Dulu kamu dustakan, sekarang ni aku tunjuk. Clear. Ni apa?
nampak dengan jelas. Faham tak? Ya? Baik. Kemudian fa apa? Maka. Iza ni apabila kan? Asalnya mana apabila, tapi di sini dalam ayat konteks ayat ini kita terjemah tiba-tiba. Hum mereka. Mereka siapa? Mereka itu siapa? Orang kafir? Tidak, semua sekali lah. Ya, semua sekali. Semua manusia yang dibangkitkan daripada alam kubur tu. Bila nak bangkit tu, Allah buat satu yang dipanggil mahsyar. Padang mahsyar kita sebut. Sebenarnya mahsyar ajalah. Apa makna mahsyar? Ada mim kan? Mahsyarun. Apa makna mahsyar? Hasyara. Okey. Dalam Quran ada satu surah. Nama surah apa? Azim? Bayu? Hidayah? Hasyar? Jadi? Al-Hasyru kan? Surah Al-Hasyru. Apa mana Al-Hasyru? Berkumpul. Jadi kalau ada mim, hasyara, telah berkumpul. Kalau ada mim, mahsyar, maknanya tempat berkumpul. Kita panggil padang, mahsyar, padang tempat berkumpul. Semua manusia bermula dari Nabi Adam sampailah hari kiamat. Tak ada seorang pun terkecuali. Semua akan dibangkitkan. Tiba-tiba mereka kemudian dari Ajdas Ajdas kubur. Itu gimana tu? Maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur mereka, dari kubur-kubur hilang, menuju, tak ada dalam ni ya, tapi kena tambah untuk faham. Menuju kepada kepada Rabb Tuhan. Mereka. Okey. Dan kalau kita baca sepintas lalu, mungkin kita tak nampak dia punya itu pengajaran kan. Baik kalau kita renungkan. Manusia, masyarakat bumi ini, bila dia bangun tidur, kita ambil contoh bangun tidur, dia pergi ke mana? Berbagai-bagai kan. Ada yang pergi shopping, ada pergi kerja, ada pergi kebun, ada pergi mana-mana lah. Pergi jumpa kawan-kawan, pergi meeting. Ataupun dia tak bangun, dia tidur lagi. Bila bangun tidur, banyak tempat mereka akan pergi. Tapi di padang mahsyar, semua manusia dibangunkan serentak, bangun daripada kubur, ila rabbihim. Semua akan pergi menuju kepada Tuhan mereka. Nampak tak? Semua manusia akan pergi kepada Tuhan mereka. Pasal apa? Ila rabbihim. Orang yang berdosa ataupun yang tak berdosa, mereka tak ada pilihan. Mereka akan pergi kepada Tuhan mereka. Dalam konteks ayat ini, saya nak bagi tahu sikit ya. Okey. Ila rabbihim yansilun, kita ambil dulu. On yansilun? Ada? Keluar?
Yang Quran lain, iaitu nizam mereka keluar, iaitu mereka datang dengan segera. Apa bisa datang dengan keluar? Yang ini keluar kan, nanti datang. Jadi buat macam mana? Menuju kepada Tuhan mereka dengan segera. Jadi sebenarnya mereka bangun, bangkit dari kubur, mereka terus menuju kepada Tuhan mereka dengan segera. Baik, kita ambil ujian ni. Kenapa disebut ila rabbihim yansilun? Kepada Tuhan mereka pergi ya, ataupun pada Tuhan mereka datang. Ibu datanglah. Baik. Satu lagi, mereka pergi kepada Tuhan mereka ataupun Tuhan tentu. Yang ayat ini kepada Tuhan mereka pergi. Ayat ini mereka pergi kepada Tuhan. Nanti kalau ada jumpa ayat-ayat lain tentu ya. Kenapa Allah sebut ila rabbihim yansilun? Kepada Tuhan mereka pergi. Hanya kepada Tuhan ataupun hanya kepada Tuhan mereka bersegera. Senanglah. Ini bahasa. Kalau bahasa Melayu pun mungkin dia tak sampai dia. Nampak tak beza dia? Kepada Tuhan mereka bersegera. Yang ini mereka pergi kepada Tuhan mereka. Nanti kita jumpa ayat lain. Kan? Susah nak faham ke? Okey, saya bagi terus. Kalau yang atas ni kepada Tuhan mereka bersegera, maknanya dia tak ada tu dah. Dia stop, maknanya kita boleh buat hanya kepada Tuhan mereka bersegera. Maknanya hanya kepada Allah sahaja mereka bersegera. Yang bawah ini mereka pergi kepada Tuhan. Kalau ayat yang bawah ni mereka pergi kepada Tuhan, mungkin kita boleh bubuh mereka pergi kepada Tuhan dan saudara-saudaranya. Contohlah. Adapun mereka pergi kepada Tuhan dan ibu bapanya di akhirat besok. Ataupun mereka pergi kepada Tuhan ataupun pemimpin-pemimpinnya. Tapi ayat yang ini surah Yasin ni hanya kepada Tuhan mereka pergi. Nak tambah dan tak boleh. Nampak tak ayat tu? Bahasa tu. Cikgu, nampak tak? Dia faham kan? Inilah indahnya bahasa Al-Quran. Hanya ila rabbihim yansilun, kepada Tuhan lah sahaja mereka bersegera. Nak tambah dan tak boleh. Tak boleh nak boh. Hanya kepada Tuhan lah mereka bersegera dan orang lain tak ada. Tak boleh. Tapi ayat bawah ni, mereka pergi kepada Tuhan, boleh sambung. Nak bagi tahu kat kita di akhirat besok, semua yang bangun, dia tak tuju tempat lain. Melainkan hanya kepada Allah. Masa itu tak fikir dah. Yang fikir, otak mikir masa itu hanyalah, aku ni syurga ke neraka, syurga ke neraka. Baik, kita buka balik. Kita ulang balik. Pasal apa ayat ni kata hanya kepada Tuhan, sedangkan kita kat dunia ni ramai saudara mara, betul tak? Adik-beradik, ibu bapa, kawan-kawan, pemimpin yang kita sanjung dan sebagainya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Surah apa tu? Abasa. Tengok sikit. Ulang balik.
Surah berapa tu? 40? Ayat surah ke-80. Baca Nizam. Kuat. Satu ayat. Yauma yafirrul. Okey, stop. Yafirru mar'u min akhi. Okey. Akan lari, yafirru ni lari. Mana manusia masa itu kalau ia ramai kan? Ramai. Kalau berjumpa dengan adik-beradik dia, saudara dia akan lari. Yang A lari, yang B pun lari, sama-sama lari. Tapi masa kat dunia kita rapat kan, tapi masa di akhirat akan sama-sama lari. Benarlah masuk ayat ini bahawa hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan pergi. Sebab itu saya cerita minggu lepas, persediaan untuk kita mati bukannya amal yang banyak. Kan ramai orang sebut, oh kenapa takut mati? Pasal tak bersedia. Dan telah ni hanya hidayah yang tak takut mati. Subhanallah. Orang lain semua takut belaka. Hanya hidayah yang bersedia untuk mati. Kan? Ambil itu bersedia untuk. Apa persediaan untuk mati? Jangan lupakan dia tu. Ya? Kan ada tak orang ulang balik? Yang ni penting. Nanti kita tak seronok hidup kat dunia, tak ada kekuatan untuk hidup di dunia. Kita tak rajin nak bekerja, kita tak rajin nak cari harta. Pasal apa? Kita tak nak bersedekah. Kalau kita berada dalam landasan yang betul, kita akan rajin buat kerja, rajin, semua rajin. Pasal apa? Di situ ada lillahi ta'ala. Ibadah lagi lah pula. Kan? Ada tak orang yang lepas zuhur dia masuk Islam, sebelum asar dia pergi berjihad, kemudian dia syahid, masuk syurga dia. Ada tak amalan dia? Dia tak sempat nak berzikir, tak sempat nak solat, tak sempat nak puasa. Masuk Islam, lepas 2-3 jam dia syahid. Kalau nak dikira, kalau kita kata persediaan untuk mati ialah amalan, zikir banyak-banyak dan sebagainya, benda tu baguslah zikir, amalan. Tetapi jangan lupa asas yang kita perlu ada untuk bertemu dengan Allah. Ada orang yang amalan memang tak banyak. Ya, nak beramal dan beramal pun tak boleh. Amalan pun masa tu tak ada ni. Tak ada lah macam kita ni syariat-syariat macam sekarang. Siapa dia? Marsyitah, kan? Duduk di Fir'aun, Asia. Dia menyuruhkan keislaman dia. Suruh nak sebut Allah pun tak berani. Akhirnya tersebut juga. Marsyitah tu siapa tu? Dia nama dia sebenarnya bukan Marsyitah ya. Kita jangan salah faham lah, tapi tak apalah. Nama tukang sikat Fir'aun tu bukan nama Marsyitah. Marsyitah tu maknanya tukang sikat. Marsyid maknanya tukang sikat. Nama dia bukan Marsyitah, nama dia Wallahualam. Tuhan tak bagi tahu, kita diam je. Ya, tapi kita gelarkan dia Marsyitah sebab dia tukang sikat anak-anak Fir'aun. Mungkin selama ni kita ingat nama dia Marsyitah ya? Bukan Marsyitah. Itu yang nama siapa Marsyitah. Kalau ada orang Melayu nama Marsyitah, dia tukang sikat lah tu. Tukang sikat. Kan? Ada orang yang buat dosa, bunuh orang 99 orang, masuk ke 100, akhirnya bertaubat, dia ampun ke Allah, masuk syurga dia. Apa amalan dia? Jadi persediaan untuk kita mati bertemu dengan Allah ialah
Tauhid. Mentauhidkan Allah adalah sesuatu yang melegakan kita bila kita nak mati. Mudah-mudahan dekat maut datang, kita masa itu memang mentauhidkan Allah, tidak menduakan Allah walaupun sedikit. Masa itu okey tak? Allah akan bantu kita, jadi kita tak takut untuk mati. Bilal bin Rabah, keluarga dia menangis bila dia nak mati. Apa Bilal bin Rabah jawab? Aku ni nak bertemu dengan Allah yang selama ni aku tunggu. Aku nak bertemu dengan kekasih aku yang kamu menangis buat apa? Dia cakap keluarga dia. Begitu juga Fatimah. Ingat tak? Ni besok saya suruh kamu ulang balik cerita ni. Kamu menung ni tak ingat. Ya, Fatimah. Bila Nabi nak wafat, dia menangis. Kemudian bila Nabi sebutkan ke anak dia Fatimah, "Wahai Fatimah, kamu adalah keluarga aku yang paling awal akan mengikuti aku." Maknanya yang akan wafat selepas Rasulullah. Macam mana kata Fatimah? Dia pun suka. Patutnya kita mungkin tak macam tu ya. Takkanlah saya pula ya. Dari biarlah hangah lu ikut. Atau biarlah halung lu ikut. Ini banyak benda lagi nak buat. Tapi Fatimah bila Nabi dia sebut kamu adalah orang yang terawal akan ikut aku selepas aku wafat, dia gembira. Nampak orang yang mentauhidkan Allah macam mana? Payah nak buat kan? Payah nak buat. Tapi apa pun, usahalah, doalah kepada Allah supaya kita pun akan dibantu oleh Allah macam itu juga. Sebab itu dalam hidup ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Macam mana nak mentauhidkan Tuhan ni? Hidup kita ni, praktikalnya. Sebut bolehlah. La ilaha illallah. Ya, Muhammad Rasulullah. Kita tengok, mengucap 2 kalimah syahadat. Itulah tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Maknanya, tujuan kita ialah Allah. Perbuatan kita, ikutan kita ialah Rasul. Dua dia. Wa man yuti'illah, barang siapa yang wa man yuti'ir Rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, automatik dia sebenarnya taat kepada Allah. Jadi Allah comparekan sama-sama dengan Rasul. Siapa yang tak taat kepada Rasul, makna dia tak taat kepada Allah. Baik, tauhid ni macam mana? Kita nak mentauhidkan Allah, kita kena warm up, kena latih masa kita hidup, supaya kita mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Kita akan jadi seronok. Wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Ada orang yang mati, wa ubshiru, bergembiralah, kata Allah. Alangkah indah kalau kita mati, Tuhan suruh kita bergembira. Bergembira macam mana? Dengan ditayangkan syurga, dengan datangnya malaikat-malaikat yang berseri-seri. Maka ketika itu kita akan melihat sebenarnya lah orang-orang yang mentauhidkan Allah itu, orang-orang yang soleh itu mati dalam keadaan bergembira. Tapi kita tak nampak lah. Orang yang mati terseksa pun kita tak nampak. Kan? Itu hanya khas untuk orang yang akan menghadapi kematian. Tapi ini adalah realistik, sebab ini Al-Quran. Al-Quran sebut. Baik, sebagai contoh. Dalam bab dunia, dalam bab perniagaan contohnya. Macam mana kita nak mentauhidkan Allah? Bila kita berniaga, kita jangan tipu timbang. Sebab kalau tipu timbang, itu adalah kemurkaan Allah. Maka kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita dengar perintah Allah yang esa, yang satu. Itu makna kita mentauhidkan Allah dalam praktikal kehidupan kita. Ya? Ada barang-barang Tuhannya tak nampak, kita tak berani ambil. Pasal apa? Kita beriktikad Tuhan nampak. Sebab kita mentauhidkan Allah. Mana kita membenarkan kekuasaan Allah, melihat apa sahaja. Itu makna tauhid. Faham tak?
Sangat penting ini. Baik itu ada sahabat dulu yang amalan dia tak banyak, sembahyang sunat pun kurang, dia buat yang wajib je. Tapi dia mentauhidkan Allah. Maka Nabi kata, kamu adalah ahli syurga. Tapi bukanlah saya kata kita buat yang wajib je. Dah, yang sunat tu buatlah, sangat baik. Nanti ada, sebab apa saja yang sunat, yang wajib itu, yang sunat ada manfaat yang mungkin boleh membantu kita untuk mentauhidkan diri kita kepada Allah. Dalam kita nak memiliki harta contohnya, kita nak beli kereta, kita tengok orang sebelah rumah kita beli kereta mewah, kita pun nak ikut, duit tak cukup, kita pun pergi beli cara riba. Orang yang mentauhidkan Allah, dia takkan berani nak beli cara riba, sebab riba ini dilarang oleh Allah. Maka aku nak ikut satu petunjuk sahaja, iaitu petunjuk Allah. Itu mentauhidkan Allah. Maka dia bersabar, dia kumpul duit banyak-banyak, dia beli Alphard, tak apa, belilah tanpa riba, cash. Kalau dia pakailah kereta yang ada itu, dia tunggu kereta yang canggih di syurga nanti. Itu nama mentauhidkan Allah. Tapi bukan senang nak buat. Kalau kita tengok ustaz-ustaz pun beli kereta cara riba, kita nak kata apa? Ustaz pun buat, aku. Bila bab mentauhidkan Allah ini, kita tak boleh tengok benda yang di sekeliling kita. Kita tak boleh tengok orang lain. Kita kena tengok hanya Allah dan Rasul. Apa yang dia nak. Kita ikut je. Itu mentauhidkan Allah. Apa lagi? Ilmu, gitu juga. Bila kita belajar, kita akan mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Kita kata, kita mentauhidkan Allah. Mengesahkan hanya Allah. Tiba-tiba bila kita belajar, kita ambil yang sekular dulu. Al-Quran ni bila dah habis SPM besok tak lulus, baru belajar Al-Quran. Maknanya kita telah meletakkan Al-Quran yang dipunyai Allah ini nombor 2 ataupun nombor 3. Tapi mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Di situ ada keampunan Allah pula. Anak kita ajar dulu, adik bata dulu. Itu asas. Itu nama mentauhidkan Allah. Semua sekali. Apa saja kita nak buat, kita fikir tentang apa yang Allah utamakan. Yang Allah kita utamakan. Nescaya kita akan selamat. Boleh? Bayu? Faham tak saya cakap ni? Ni apa, faham tak? Apa lagi bab ibadat? Itu dia. Bab ibadat, kita solat. Kita hanya ikut solat apa yang dicontoh oleh Rasul saja. Sebab taat Rasul bermakna kamu taat Allah. Kalau Nabi kata, Nabi semayang, kita bagi salam, solang balik. Bagi salam, Assalamualaikum ke kanan. Assalamualaikum ke warahmatullahi ke kiri. Kita cari nas. Tak ada sapu kepala. Nabi tak pernah sapu kepala. Sahabat tak pernah sapu kepala, sapu muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu pun sapu muka. Bila Nabi tak buat, sahabat tak buat, kita tak buat. Bukan pasal apa tak buat? Pasal nak mentauhidkan Allah dan Rasul. Rasul Muhammad bin Abdullah hanya ada satu saja di dunia ini. Dan itu macam hari ini kita tadabbur Al-Quran, surah Yasin. Ini. Katalah seminggu sekali kita tadabbur surah Yasin, tak sampai 2 ayat. Katalah 2 ayat. Sebelah rumah kita pula ada dewan besar. Dewan besar pun buat juga baca Yasin setiap minggu. Ramai orang hadir, sampai 1000 orang. Orang besar-besar pun datang, buat makan sedap-sedap. Dia baca Yasin ramai-ramai, 1000 orang, maknanya 1000 kali lah. Kan, buat event besar-besar setiap minggu. Kita pula baca Yasin 2 ayat, adalah dalam 20 orang. Mana mentauhidkan Allah? Mana ke arah mentauhidkan Allah? Kalau kita tengok ramai, kan ramai orang kata, di mana ramai orang ni yang setuju, itulah benar. Kata itu.
Ini bukan kedai makan ya. Kedai makan bolehlah kita pakai prinsip tu. Naik kita tengok, ramai orang makan kedai ni. Kita boleh kata kedai ni sedap. Betul tak? Pasal ramai orang makan. Tapi dalam akidah, dia tak boleh kata gitu. Tengok semua orang buat, kita pun nak buat. Pasal apa? Kita kata itu benar pasal ramai. Tak boleh gitu. Kita fikir dengan otak kita. Orang yang baca Yasin setiap minggu tadi, ramai ribu orang tadi, dengan kenduri makan sonok-sonok, baca Yasin yang ramai. Kita yang tadabbur surah Yasin ni hanya 2 ayat setiap minggu juga. Siapa yang lebih untung? Nizam, siapa yang lebih untung? Orang yang tadabbur ke ataupun yang baca tadi? Tentu dapat jawab. Ya, tak payah saya bagi jawapan pun. Di sini mentauhidkan Allah. Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan, iaitu hidayah. Maka kita baca dan kita tadabbur untuk supaya kita hidup berpanduankan surah Yasin ini dan Al-Quran. Ada lagi sekelompok manusia, dia baca Al-Quran untuk dapat pahala, kata dia, untuk dapat pahala. Tapi dia tak boleh jadikan Al-Quran sebagai panduan sebab dia tak faham, dia tak tadabbur. Apa akan jadi? Agak-agak apa akan jadi? Cuba kita fikir cara Al-Quran. Ya. Nah ini. Sebab itu saya nak bagi tahu. Tauhid, akidah, teguhkan dalam hati. Teguhkan dalam hati. Sebab kita, apalagi yang muda-muda ni nanti, kamu bakal menghadapi ujian-ujian yang besar daripada nafsu, daripada syaitan, daripada manusia sendiri yang sentiasa mengajak ke jalan yang bengkok. Tu. Jadi kena jaga. Akhir zaman ni tauhid kena jaga betul. Kena jaga betul-betul. Ya. Itu bab ibadah. Banyak lagi lah kita bab ibadah ni. Sebab itu kita kena ada satu pegangan prinsip. Aku nak beribadah seboleh-bolehnya biar serupa dengan Nabi. Sebab itu saya pun sebut di mana-mana. Kadang-kadang orang marah kita pasal kita berdakwah. Contohnya kan, orang kata kita apa? Orang maki kita, orang hina kita. Apa perasaan kita? Okey ke tak okey? Macam Ilham kan, pergi ngajak orang halau. Sampai ke tahap itu ya. Orang halau. Bertuduh kamu ni, malah nak sebut lah kan. Gitu. Apa perasaan kita? Kita kena berasa okey lah. Saya tak ada nak kata. Boleh juga mungkin kita boleh rasa seronok ataupun gembira. Kita boleh rasa gembira. Pasal apa? Pasal apa yang berlaku ke atas kita itu sama berlaku ke atas Nabi. Okey tak? Okey lah. Sabar je lah. Jangan marah. Orang yang marah maki kita ke tuduh, jangan marah kat dia. Sebab Nabi pun tak marah dengan orang yang letak najis depan rumah dia. Nabi tak marah orang yang tuduh dia sesat. Nabi tak marah pada orang yang tuduh dia ahli sihir. Nabi tak marah pada orang yang tuduh dia majnun, gila. Jadi maknanya, apa yang kita hadapi ini sama macam Nabi. Di situ menunjukkan ada harapan insya-Allah kita akan sama-sama dengan Nabi di akhirat. Okey tak? Okey. Jadi kita berfikir cara Al-Quran. Ya, ini yang ditakuti oleh golongan Yahudi Nasrani pun. Betul mereka asalnya jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Dia nak Islam lah, tak apa. Tapi jauhkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu dia punya moto dia. Kalau kita tengok baca sejarah-sejarah dulu-dulu pun, sejak zaman apa, Napoleon Bonaparte ke siapa lagi, Karl Marx ke yang Yahudi lah, ketua-ketua Yahudi, Netanyahu dulu ke, sampailah sekarang
asah mereka ialah jauhkan manusia dari Al-Quran. Dan kita pula, kita kena usaha untuk mendekatkan diri dan mengajak orang supaya dekat dengan Al-Quran. Baik, yang kedua apa dia? Wa yafirul mar'u min akhi wasobatihi wa ummihi wa abi. Baik, apa maksud ummihi? Ibu. Okey. Yang ni abi, ayah. Saya nak tanya, dekat dunia ni orang yang paling rapat dengan kita siapa? Ibu lah kan. Betul tak? Yang kedua ayah. Kita mereka macam ni contoh kan, balik-balik kan ngadu pada ibu. Ibu nak gula-gula. Menangis kan pergi kat ibu, melekap kat ibu. Semua dekat ibu. Dah besar pun kadang-kadang dengan ibu juga. Manja dengan ibu ataupun dengan ayah. Tapi bayangkan bila bangun di akhirat nanti di padang mahsyar, anak nampak ibu lari, ibu nampak anak pun lari. Pasal apa lari tu? Ada mufassirin, kalangan mufassirin, dia mentafsirkan ayat wa ummi wa abi ini pasal apa, dan juga yang lain-lain lah, pasal apa lari. Rakyat dengan pemimpin pun lari, kawan-kawan pun lari. Pasal apa? Pasal masing-masing memikirkan, aduh, aku dulu kat dunia tak tunaikan tanggungjawab. Ibu bapa tak tunaikan tanggungjawab pada anak, tak didik anak dengan yang patutnya, yang berhak dia didik, yang takut anak tuntut hak dengan dia. Yang ibu bapa, yang anak begitu juga, dia degil dengan mak ayah dia, takut nanti mak ayah tuntut hak pada dia pula. Sama-sama lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kawan-kawan begitu juga. Dekat dunia rapat, dimancing sama, berkawan sama. Sampai besok di akhirat, lari pasal apa? Aku tak ajak pun kawan aku ke arah kebenaran. Ini panggil hubungan, ya, silaturahim dan sebagainya. Baik itu kalau kita dah sampaikan, kita rasa lega. Ya. Balaghul mubin. Tugas kita hanyalah balagh, menyampaikan sejelas-jelasnya kebenaran itu. Nak sampaikan kebenaran dengan jelas ni bukan senang, ya. Kadang kita tengok orang depan kita tu orang besar-besar, ataupun orang yang kita segankan bagi tahu dia, yang ni payah. Kebenaran hendaklah sampai mubin secara jelas, jangan suruh-suruh. Kalau tak jelas, sampai bila takkan berubah. Ini ummi wa abihi. Kemudian wa sahibatihi. Sahibatihi ini apa? Sahibatihi ini apa? Isteri. Isteri dengan suami. Kalau kau nak ubi, I love you, you love me. Ya. Yang, panggil abang, panggil Linda, panggil Kanda. Kami sayang lagi dekat bumi. Kalau tak diterjemahkan hingga ke akhirat, sayang kerana Allah, kerana tauhid tadi, jumpa suami isteri pun lari. Sama-sama lari, melarikan diri. Kemudian wa bani, ya. Betul. Dan apa dia? Anak-anak pula, maknanya kita akan bertemu dengan Allah fardan farda, seorang-seorang. Bila dah kita bertemu dengan Allah nanti seorang-seorang, apa yang paling perlu ketika itu? Nampak tak? Okey, besok kita bangun dari kubur, semuanya akan pergi kepada Allah. Dan kita akan berhadapan dengan Allah seorang-seorang. Kalau kat dunia kita ada bodyguard pun, bodyguard takkan bersama, keluarga takkan bersama. Jadi maknanya apa?
Maknanya mentauhidkan Allah masa kita hidup adalah satu asas utama. Sebab apa? Kita nanti hanya bertemu dengan Allah seorang-seorang. Bila seorang-seorang, yang paling penting untuk kita bawa ialah tauhid. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu masa itu hanya Allah yang boleh bantu kita. Hanya Allah yang berkuasa ketika itu. Kat dunia ni bolehlah kita paut sana paut sini minta tolong dan sebagainya. Tapi daripada mahsyar hanya Allah yang boleh menolong. Orang Islam pun tahu, orang beriman tu, orang kafir pun tahu ketika itu bahawa ketika itu tidak ada lagi yang boleh membantu melainkan Allah. Maknanya ketika di mahsyar itu semua manusia mentauhidkan Allah. Tapi ketika itu tauhidnya tidak lagi berguna. Tahu kan? Ini pengajaran yang kita boleh ambil tentang semua ayat Allah ni kebanyakannya menceritakan tentang mentauhidkan Allah. Baik itu bahasa hidup ini, hati kita, amalan kita, pegangan kita, tujuan kita, apa sahaja mesti ke arah mentauhidkan Allah. Kita sayang dengan orang yang keliling kita pun kerana tauhid kepada Allah. InsyaAllah, nescaya kita akan selamat. Nampak ya? Ini penting. Wah, Bani Haji apa lagi? Tak ada kan? Ada? Itu dia. Maknanya, lari daripada saudara mara, ibu, bapa, isteri dan anak-anak. Sebab itu, dekat dunia ini, bila kita belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran, ada Islam dalam jiwa kita, nescaya kita tak akan bergantung dengan makhluk. Jangan bergantung dengan manusia. Macam kita besok dah habis belajar. Tak kira lah nak ambil SPM, kita ambil SPM. SPM tu jatuh nombor 9. Ya. Bergantunglah pada Allah. Usahalah. Mustahil lah Allah tak beri rezeki kepada hamba-Nya. Allah dah janji dah. Kan? Wa man yattaqillaha ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa lagi satu ayat tu? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata, tak kira manusia ke binatang ke semua, melainkan 'ala Allah rizquha, rezekinya ditanggung oleh Allah. Usahalah, nescaya akan ada rezeki. Jangan risau. Kena buang pergantungan. Aku kalau tak kerja dengan kerajaan, habislah aku, contohnya. Ya. Tak kerja dengan kerajaan, habislah. Ataupun nak kerja dengan kerajaan senang, ada pencen dan semua. Hari ni Tuhan tunjuk pencen pun dimansuhkan. Mana ini pencen tu habislah. Ya. Maknanya benda dalam dunia ni bila-bila Allah boleh bagi dan bila-bila Allah boleh tarik. Sebab itu pergantungan dengan Allah sangat penting. Dan bila bergantung dengan Allah, Allah akan bantu kita untuk menghindarkan diri daripada maksiat. Betul tak? Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ujian yang berlaku atas Nabi Yusuf itu bukan kaleng-kaleng punya ujian lah. Tak? Dia umur 20-an, lebih kurang 25 tahun, 24 tahun, gitulah, lebih kurang. Maknanya seorang lelaki umur itu tengah subur, tahu tu lelaki tu umur 25. Saya pun dulu pernah umur 25. Masa tu tengok semua geram. Tengok makanan geram, tengok perempuan geram. Jangan tengok lelaki geram sudahlah. Tengok lelaki geram, kacau. Ya, semua geram. Pasal apa? Selera tengah muda. Ketika itulah Allah uji dengan perempuan yang cantik, yang kaya raya, dan pula dalam bilik yang tertutup. Kalau Nabi Yusuf buat benda tak betul dalam tu pun, tak ada siapa yang tahu. Sampai mati, tak ada siapa yang tahu. Mana selamat terus. Tapi Nabi Yusuf benar-benar mengelak diri daripada ajakan Siti Zulaiha. Sampai terkoyak bajunya, dia lari sungguh. Bukan lari, agak kalau kita kena macam tu, lagi-lagi lupa. Apa lah dia tarik ni, Lama. Kan?
Macam contoh kalau pergi shopping di Thailand, kena hati-hati. Saya pernah nak kena dulu. Tapi Tuhan tolong pasal saya berdua, malu dengan kawan dekat masa tu. Bang, marilah beli kita bagai lawa ni, kata dia. Dia tarik dengan kita. Lepas, dia tarik lagi. Pasal kawan ada, segan lah. Bulan puasa pula tu. Ya. Jadi dia berjaya menghadapi ujian itu. Kerana apa? Iktisam billah, pasal dia bergantung hanya kepada Allah. Disebut inni akhafullah, aku hanya takut kepada Allah. Nampak ya? Tauhid boleh membantu kita menghindar diri daripada maksiat dengan pertolongan Allah. Sebab itu jaga tauhid kita sebaik-baiknya. Di antaranya ialah dalam amalan solat fardu. Tolong jaga baik-baik. Solat fardu. Pertama sekali solat subuh. Kena istiqamah. Ni kat sini bukan ada gitu. Kan subuh. Okey, 3-4 hari. Ada sehari tak datang. Dah tak jemaah. Ya. Masa hari sekolah, gajian lagi okey lagi bangun subuh awal. Di satu Ahad, dah mula leceh. Seolah-olah Tuhan ada hari Isnin sampai Jumaat dah. Satu Ahad ada. Kacau macam tu macam puasa gitu juga. Bulan puasa rajin baca Quran. Tak ngumpat, tak itu. Bila habis bulan puasa, baik asal balik seolah-olah Tuhan hanya wujud pada bulan puasa. Itu bukan tauhid. Jadi kena awal ni yang muda-muda ni, saya nak beritahu, jaga yang wajib ni. Yang fardu tu jaga betul-betul. Solat subuh, solat zuhur, solat ni fardu itu, puasa bulan Ramadan. Jangan menipu, jangan mencuri, jangan hindarkan benda yang Allah larang, jangan mengumpat. Nanti kita akan selamat. Ya. Boleh Pak Nazim? Apa dia? Tahu? Tauhid. Tauhid asal perkataan apa? Wahid. Ini bukan Haji Wahid ni. Wahidun maknanya satu. Kalau tauhid, mensatukan Allah. Ataupun kita sebut mensatu ni, mengesakan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan bahawa Allah itu satu. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Kita hafal ayat tu. Kadang-kadang setiap malam Jumaat kita buat tahlil, kita baca ayat tu. Tapi tak sangkut. Pasal apa? Allahu samad, Allah tempat bergantung. Bila kita hidup, aduh, aku tak bolehlah berhenti kerja kedai arak ni. Ya. Nanti aku nak makan apa? Nampak? Kita tak bergantung dengan Allah. Kedai 7-Eleven, contohnya kan berapa ramai anak kita bekerja 7-Eleven, anak kita itulah yang akan ambil botol arak, pergi ke kaunter, bungkus, kemudian timbang sebagai cashier, bagi pada customer. Orang bukan Islam. Anak kita yang bekerja di 7-Eleven itulah yang membersihkan botol-botol arak untuk letak dalam cermin tu. Tiba-tiba kalau kita suruh dia jangan kerja sini, tak boleh, haram, ada unsur haram dalam ni. Aku letak bekerja, siapa nak bagi makan? Nampak? Ketinggalan dalam tauhid. Kita baca Allahu samad, Allahu samad. Depan ni terhidang kari kambing, kari lembu. Masa kuning arwah malam tu. Tapi tak sangkut tu. Ini sangat rugi. Sangat rugi. Nak tuntut pahala depan Allah besok pun. Allah tanya, ini pahala kamu baca surah Ahad ni, surah Ikhlas ni. Banyaknya pahala ni 10 kali ganda gunung Uhud. Dan pahala ni 10 biji istana. Tapi Allah kata, aku tak boleh beri pada kamu sebab kamu tidak mentauhidkan aku. Kamu buat bukan kerana aku. Menyesal tak masa itu? Satu penyesalan yang bersangatan ketika itu. Baik itu untuk menyalahkan menyesal ini, mentauhidkan Allah. Ikut saudara itu. Kita sambung nanti ayat 50.
52 masih ada tamat. Jadi ada soalan tak? Faham, Mang? Ha? Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka